Suara KPWKM, bicara dari hati. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Juliana, pengacara untuk podcast KPWKM. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bercerita dan berkongsi tentang satu topik yang mungkin kita pandang dia sebagai ringan, mudah dilupakan, iaitu mangsa gangguan seksual. Dan sebenarnya kalau kita lihat berkenaan dengan topik ini, ianya sering dikaitkan dengan wanita. Tetapi tahukah anda lelaki juga boleh menjadi mangsa gangguan seksual? Dan apa yang kami berikan kepada anda hari ini adalah bercerita berkenaan dengan bukan sekadar dengan emosi, tetapi juga melibatkan fizikal. Bagaimana keselamatan mereka di luar dan bagaimana pula hubungan sosial mereka. Dan hari ini kalau kata anda lihat, saya cukup berbesar hati kerana kami berjaya berjumpa dengan mangsa gangguan seksual, seorang wanita yang sudi berkongsi pengalaman beliau bersama dengan kami untuk hari ini, untuk kita bawakan bersama-sama dengan anda, untuk kita bawakan di mana penceritaan ini bukan sekadar untuk disimpan rapi di dalam hati kita, tetapi untuk kita kongsi dan wawarkan kepada orang di luar sana, di mana kita tidak keseorangan. Jadi kepada anda mungkin adalah salah seorang mangsa gangguan seksual, anda boleh juga berkongsi dengan kami. Kami sentiasa terbuka di dalam podcast ini. Tuliskan sahaja komen-komen, ataupun kalau anda malu, anda boleh terus sahaja PM kami, message kami, di mana kami di sini sedia untuk membantu anda. Mungkin puan boleh ceritakan sedikit apakah pengalaman puan sebenarnya? Okay, pengalaman saya waktu tu saya umur 12 tahun, sekolah rendah. Dah habis UPSR. So lepas habis UPSR tu kita ada buat program-program sekolah. So saya dengan kawan-kawan ada datang sekolah waktu petang. And then masa tengah berborak-borak dengan kawan, macam ada aktiviti lah kan. Tiba-tiba dekat belakang saya, tiba-tiba ada Pakcik Gad. Pakcik Gad tu saya tak ingat dia umur berapa, anggaran dalam 40-50 tahun lah. So dia dah duduk dekat belakang saya, and then dia ramas. Dan kejadian tu disaksikan oleh beberapa kawan saya. So waktu tu saya tak tahu nak respon apa, saya jadi batu. Saya tak tahu nak react apa, saya tak tahu nak marah ke, nak jerit ke, macam macam terkejut sebab benda tu dekat belakang saya, kat belakang kan. Guard tu dekat belakang saya, and then saya toleh belakang, dia cakap sejuk kan, sejuk. Waktu tu hujan lebat. Saya ingat lagi situasi tu, macam dengan muka tak bersalah dia macam peluk tubuh, dia kata hujan sejuk kan, macam tu. Esoknya saya datang sekolah, Pak Guard tu dia boleh tegur saya lagi. Macam biasa? Saya datang sekolah, and then dia tegur, hai, macam tak ada benda yang berlaku. Saya waktu tu masa nak menjerit dekat hati saya. Takut lah, macam mana macam perasaan yang tak selesa tu. And then kawan-kawan saya paksa tarik saya. Mula saya tak nak report pun, sebab saya tak tahu nak buat apa kan. Macam tak tahu. Waktu tu lebih kepada tak tahu. And then kawan saya paksa pergi bilik guru besar untuk report. Kita kan pergi report dekat pihak sekolah, pengurusan tertinggi sekolah waktu tu. And then sekolah minta rahsiakan. Tindakan sekolah cuma pindahkan Pak Guard tu. So saya pula pergi dan balik sekolah jalan kaki. Waktu kejadian tu dan lepas guard tu dah dipindahkan, saya memang dalam ketakutan. Yelah, nak pergi sekolah pun risau kan. Saya takut nak pergi sekolah, and then setiap kali saya nak pergi sekolah dan balik sekolah, saya akan pandang kiri kanan atau depan belakang semua kan. Saya macam, saya rasa ada someone yang perhatikan saya. And then saya rasa Pak Guard ni mesti berdendam dengan saya. So saya rasa macam dia boleh attack saya. Dia boleh apa-apakan saya, dia boleh culik saya ke. Masa tu memang overthinking lah, overthinking semua benda-benda yang buruk berlaku.
apa kesan dia terhadap sekarang ni? Macam contoh hubungan peribadi kita, sosial, kita nak, yelah dah berkahwin, Sudah. dah ada anak, Sudah ada. dah ada anak. Jadi bagaimana sebenarnya efek kepada hubungan peribadi? Itu peribadi daripada hubungan sosial bersama dengan masyarakat, kawan-kawan dan sebagainya. Macam mana? Pertama kepada diri saya kan, kesan kepada diri saya jadi skeptikal, saya jadi tak percaya orang. Macam saya rasa tak selesa bila ada orang dekat belakang saya. Sebab kejadian tu yang first masa 12 tahun, second time masa saya 16 tahun, form 4, pun berlaku lagi, ada diraba di juga. Waktu tu pergi expo ramai-ramai, and then ada orang sentuh saya juga. And then bila toleh belakang, saya tak tahu siapa sebab ramai. So saya fikir macam lelaki ni teruk lah. Saya rasa pergi mana-mana tu saya takut nak pergi seorang. Saya kalau saya pergi seorang, saya akan pandang kiri kanan, and then saya akan rasa saya akan takut kalau berdua ke macam ada lelaki dekat dengan saya. And then kesan kepada anak saya pun saya skeptikal juga. Macam saya takut nak hantar anak saya pergi pengasuh. Saya takut nak hantar anak saya pergi macam kalau dia pergi tadika ke sekolah ke, saya akan keep tanya, and kami sanggup pergi hantar dia balik. Pergi hantar balik Sendiri. Tak boleh ada transporter ambil pun tak boleh. Tak ada transporter. And then even kalau family member pun saya jadi skeptikal. Saya macam tak berani biarkan dia tidur Kat rumah. Tidur dekat rumah siapa-siapa. Dia kena balik rumah juga. Ya. Lepas tu and then kalau dia balik pun saya tanya, apa jadi, okey ke? And then pasal awareness pun saya dah dedahkan pada anak saya. Saya kata kalau siapa-siapa yang cakap jangan beritahu parents, orang tu orang jahat. Kalau macam hubungan peribadi pula, macam mana? Suami tahu tak benda ni pernah jadi dekat Puan? Dia okey, and dia sangat kecewa dengan pihak sekolah lah. Sebenarnya saya pun bila dah besar, saya rasa kecewa dengan pihak sekolah sebab tak ada orang backup. Sebenarnya dia lebih kepada perasaan saya, dia lebih kepada perasaan kecewa sebab tak ada orang backup. Sebab saya tak beritahu parents, parents pun tak boleh take action. Saya beritahu sekolah pun tak ada bagi support ke, macam tanya okey ke, semua tu lah. Betul lah, kena bawa kepada mungkin ialah kesan-kesan macam ni dia akan membawa kepada satu traumatik tau. So kesan-kesan psikologi kita dan sebagainya, dan kita pula dia dalam fasa darjah 6 ke tingkatan 1, dan fasa-fasa begitu pun kita boleh berfikir banyak benda. Jadi untuk seorang wanita, untuk kita berkongsi, nak bercerita sebenarnya bukan perkara yang mudah. Sebab perkara ini dia memakan diri kita daripada dalaman. Sampailah kita dah besar begini, kan. Jadi kalau macam Puan lihat sekarang ni, bila kita dah ada pengalaman seperti ini, mungkin Puan ada cara ataupun mungkin ada tips yang boleh mengubah cara untuk kita lihat bagaimana kita tengok daripada segi keselamatan, kepercayaan terhadap orang-orang dan hubungan kita dengan orang sekeliling. Mungkin Puan boleh sharekan juga. Sebenarnya untuk sekarang ni dah banyak bantuan daripada NGO, daripada kerajaan sendiri. Kita ada talian kasih, boleh boleh contact untuk dapatkan bantuan kaunseling, psikologi. Sebab bila kita tak dapat sokongan tu, kita seorang diri, benda tu memakan diri sendiri tau. Sebab kita rasa tak ada orang backup kita, kita tak tahu nak cerita pada siapa. And then kadang-kadang ada juga kes yang bila kita cerita dekat family rasa benda tu remeh je. So lebih baik kita cari someone yang lebih bercredibility untuk bagi counselling dan support kita lah. Terutamanya daripada kerajaan, daripada NGO yang memang memperjuangkan isu macam ni. Betul. Melalui perkara seperti itu. Sebab kita rasa kalau aku di tempat Puan, macam mana? Apakah tindakan dan bagaimana perasaan kita? Mungkin orang ingat benda ni simple kan, kecil kan, tapi sebenarnya dia memegang hati dan perasaan kita tu lama.
Terima kasih banyak Puan kerana sudi bersama dengan kita. Saya harapkan apa sahaja perkongsian Puan hari ini dihalalkanlah untuk setiap daripada pendengar-pendengar kita dekat podcast KPWKM. Terima kasih Puan. InsyaAllah.